Hello everyone. Selamat datang ke Auto Tech Malaysia. Jika anda mencari ulasan, spesifikasi, dan maklumat terkini tentang kereta di Malaysia, anda berada di tempat yang betul. Hari ini, kita akan membincangkan salah satu kereta kompak paling popular di Malaysia pada tahun 2025 Perodua Myvi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak kandungan otomotif yang menarik. Perodua Myvi merupakan salah satu model kereta paling popular di Malaysia sejak diperkenalkan pada tahun 2005. Menjelang tahun 2025, Myvi terus menjadi pilihan utama rakyat Malaysia dengan reka bentuk lebih aerodinamik, enjin cekap tenaga, dan teknologi keselamatan terkini. Ia dikenali sebagai kereta kompak yang praktikal, cekap bahan api, dan menawarkan pelbagai ciri moden pada harga yang berpatutan. Dari segi prestasi, Perodua Myvi 2025 ditawarkan dalam dua varian enjin, iaitu 1.3L dan 1.5L dengan teknologi Dual VVTi. Enjin ini dipadankan dengan Dual Mode Continuously Variable Transmission (DCVT) yang memastikan pecutan lebih lancar dan penggunaan bahan api yang lebih efisien. Varian 1.3L mampu mencapai kecekapan bahan api sehingga 22.2 km per liter, manakala varian 1.5L mencapai sekitar 21.1 km per liter. Ini menjadikan Myvi 2025 pilihan terbaik bagi mereka yang mahukan kereta jimat minyak untuk kegunaan harian. Dari segi reka bentuk, Myvi 2025 menampilkan gaya yang moden dan dinamik. Ia dilengkapi dengan lampu utama LED dengan fungsi Follow Me Home dan Loving Home, lampu siang, Daytime Running Lights, serta cermin sisi auto lipat. Bahagian dalaman Myvi juga direka untuk memberikan keselesaan dan kemudahan kepada pemandu serta penumpang. Tempat duduk belakang boleh dilipat dalam konfigurasi 60/40, membolehkan ruang kargo yang lebih fleksibel. Selain itu, Myvi kini dilengkapi dengan paparan meter TFT baharu, sistem multimedia dengan sokongan SmartLink dan HDMI, kawalan suara, serta fungsi kunci automatik ketika pemandu meninggalkan kereta. Dari segi keselamatan, Perodua Myvi 2025 dilengkapi dengan sistem Advanced Safety Assist (ASA) yang merangkumi pelbagai teknologi bantuan pemandu. Ciri-ciri seperti amaran pra-pelanggaran, brake pra-pelanggaran, kawalan kesalahan tekan pedal, serta amaran pergerakan kenderaan hadapan memberikan tahap keselamatan yang tinggi. Selain itu, Myvi juga dilengkapi dengan amaran dan pencegahan penukaran lorong, kawalan jelajah adaptif, kawalan lorong, pemantauan titik buta, lampu tinggi automatik, amaran trafik lintas belakang, kamera undur, serta sensor sudut depan dan belakang. Dengan pelbagai ciri keselamatan ini, Myvi bukan sahaja memberikan ketenangan kepada pemandu tetapi juga memastikan keselamatan penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Dari segi harga dan varian, Perodua Myvi 2025 menawarkan beberapa pilihan untuk memenuhi pelbagai keperluan dan bajet pengguna. Varian asas, iaitu 1.3LG dengan transmisi manual, dijual pada harga sekitar RM41,292. Varian ini dilengkapi dengan lampu LED, cermin sisi elektrik dengan isyarat membelok, serta sistem audio standard dengan sambungan USB. Bagi mereka yang mahukan lebih banyak ciri premium, varian yang lebih tinggi menawarkan teknologi keselamatan yang lebih canggih, sistem multimedia yang lebih moden, serta kemasan dalaman yang lebih eksklusif. Menjelang tahun 2025, Perodua Myvi terus menjadi pilihan utama rakyat Malaysia kerana ia menggabungkan prestasi yang baik, reka bentuk moden, tahap keselamatan tinggi, serta harga yang berpatutan. Dengan penambahbaikan berterusan dalam teknologi dan reka bentuk, Myvi kekal sebagai model kegemaran yang relevan dan mampu bersaing dalam industri otomotif Malaysia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan butang loceng supaya anda tidak terlepas sebarang video terbaru dari Auto Tech Malaysia. Apa pendapat anda tentang Perodua Myvi 2025? Kongsikan di ruangan komen di bawah.